Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang mengumpulkan kita pada malam yang mulia ni, malam yang insyaAllah kita untuk dapat ilmu, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah SWT. Yang mana ibadah tu adalah tujuan hidup kita. Kita dapat ibadah yang betul, itu satu kemenangan. Dan kita kat mana? Kat mana ni? Jadi kita belajar tentang niat mandi je lah. Niat mandi. Muka surat 39 lah. Sini muka surat 39. Nawaitu rafa'al hadathi janabatil awil haidhi awil nifasi. Ini bagi janabah, orang junub, haid, orang yang haid, kan? Nifas, orang nifas. Dan boleh juga nawaitu usla anil janabati wal haidhi awil nifasi. Usla boleh, raf'a boleh. Nawaitu istibahati solah boleh juga. Tapi tak ada tulis ni. Yang ditulis itu ataupun seumpamanya. Seumpamanya kan. Ini dah berapa cara dah. Nawaitu rafa'al hadathi akbari boleh. Nawaitu uslil wajib boleh. Mana pula usli? Baca usla lah. Nawaitu usla. Nawaitu ni. Mana pula usli? Kan? Itu salah baring tu. Maksudnya nawaitu usla wajib. Usla al-wajibah. Usla al-wajibah. Itu lain ni pun tak belajar nama. Mana pula usli jadi pun tak atap kan. Nawaitu usla al-wajibah. Usla yang wajib. Bila yang tu dia mengikut lah pada bahagian yang sebelum tu. Dia jadi sifat. Bukan musli wajibi. Dan ataupun dalam lafaz yang lain boleh juga kita nawaitu istibahati solat, boleh juga. Fardhu usli boleh. Dan niati istibahati solat, niati fardhu usli boleh. Ataupun menunaikan kewajipan mandi boleh juga. Ataupun mandi yang diwajibkan, ataupun mandi yang difardukan. Banyak boleh cara ni. Boleh bagai-bagai. Jadi kita tahu kita mandi ni untuk apa. Kalau mandi ni dia ada yang mandi pada adat, ada yang mandi ibadat. Kita ni nak mandi ibadat, ada juga mandi pada adat. Kan? Mandi pada adat ke mana? Biasa kita mandi tu lah bangun tidur mandi, bangun tidur mandi. Itu mandi pada adat. Jadi apabila dia ada adat dan ibadat, maka tak dapat tidak. Dia kena membezakan. Nak beza dua tu dengan benda.
Nampak jiru air sama je. Jiru air atas kepala, jiru air atas badan nampak sama. Beza dia mana? Beza dia ketika niat. Itu kata setengah daripada hikmah niat ni, iaitu untuk bezakan adat kepada ibadat. Tak? Macam puasa kan lah. Kalau orang tak ada makan, dia tak ada makanan sehari itu, dia berlapar juga. Ini berlapar juga. Lepas tu yang puasa tu berlapar juga. Apa dia yang beza dua tu? Yang satu dia niat, yang satu dia tak ada niat. Kan? Kalau semayang tak apalah, semayang dia tak ada yang jenis perbuatan yang adat semayang. Kan? Tak ada adat yang semayang itu. Kalau adat yang buat gini tak tahu gitu. Maka yang nombor 40 tu tak apalah, bagai-bagai kan, ataupun yang umpamanya lah yang kita gambar tadi tu, banyaklah cara kan, kan. Ataupun yang nombor 40, muka surat 40, maka wajib disertakan niat tersebut itu dengan membasuh suku, satu suku daripada badan. Basuh satu suku daripada badan. Tak kira lagi badan tu daripada atas ke, daripada bawah ke, daripada tengah ke, kan? Contoh ni, kalau kita junub tengah malam, junub tengah malam, tapi kita tak mau mandi lagi. Kita nak mandi esok lah, mandi esok sejuk kan, musim hujan ni, bangun pukul 3 contoh berjunub. Tak kira lah sebab berjunub sebab benda kan. Dah kita pergi bilik air tu, kita pergi angkat hadar dulu, kemaluan depan dengan kemaluan. Kita angkat jangan hadar besar dulu, kemaluan depan dengan belakang. Tak mandi lagi. Mandi bila kata air? Mandi ke pukul 5 kan. Tu baru kata air. Ya, pukul 3 tu angkat hadar tu dulu. Hak dua tu. Maknanya kalau kita sentuh tu batal sembahyang. Boleh ke? Dia tak perlu mualat kan. Dia tak payah mualat. Kan? Jadi boleh berlaku nak mandi daripada atas pun boleh. Tapi kat sini daripada atas lah. Tapi sama je. Kalau kita mandi daripada bawah, nak mandi kaki dulu pun boleh. Boleh ke? Memang ada petua-petua orang tua kan. Kalau nak mandi kaki dulu, sejukkan kaki. Ada juga, sebenarnya ada juga. Mandi daripada kaki pun ada juga. Ada cara kan. Banyak orang tumbang. Sebab dia nak hilangkan panas dulu kan. Dia nak hilangkan panas dulu. Sebab kalau kita mengejut basuh kepala, tapi ni pada ni lah, pada benda topik Melayu ni, topik Melayu ni dia kata gitu lah. Dia nak pakai sudah, itu dia bukan hadis, bukan benda kan. Tapi boleh lah, pada tak ada kaki langsung mandi macam lembu kebal mandi, kita ada cara mandi gitu kan. Boleh sikit lah. Ada juga petua, walaupun bukan hadis, bukan Quran. Kalau habis dia marah dulu, dia kira petua ni, dia kira campur di rumah. Kak, yang kita basuh, macam kita mandi, basuh pagi. Maluan pukul 3, bangun pukul 3. Kita tak mualat kan? Tak mualat, mandi mana mualat. Kalau kita masa tu batal, batal dia pula. Tengok zaman itulah. Dengan kita berhadas, dia tak batal. Masa kita mandi tu kita berhadas. Batal dah sembahyang kita. Masa kita mandi tu berhadas. Berhadas tu maknanya pegang kemaluan. Ataupun ketuk gitu lah. Tapi dia ada khilaf itu. Ada yang mengatakan itu, yang kata berwuduk tu jangan basuh kaki dulu. Berwuduk tu jangan basuh kaki dulu. Kan? Mandi. Maknanya kalau berhadas tekor tu, bila kita dia panggil tak ni lagi, tak diangkat semua. Tapi bila kita basuh kaki tu, dah diangkat semua. Campur kat sembahyang? Campur. Bila diangkat ada besar, kaedah kita diangkat ada besar, diangkat ada kecil. Kalau kita ambil sembahyang, kalau keadaan macam ni pun sama juga. Kita ambil sembahyang, keadaan macam ni. Macam mana? Dengan sembahyang kita tergentuk kan, contoh. Lepas tu kita boleh sambung ambil sembahyang kan, ataupun kena membuat baru. Tak boleh. Yang kita ambil sembahyang ni tak boleh lah. Ni mandi. Ni berserta dengan mandi kan. Sebab lagi tak sempurna mandi, dia kira tak terangkat hadas.
Dia kira anggota semua badan ni, dia kira anggota yang satu. Dia kira anggota yang satu. Air kalau Tapi ada yang mengatakan batal lah. Tapi kalau nak rohnya, air, kalau air yang mata kita pagi tu terus air panas lah. air panas. Kita mandi dengan shower tu air panas. Dia tak apa, jadi mutlak je. Dia panas, dia tak rasa panas ke sejuk ke, dia tak apa. Dia jadi mutlak tu. Jadi mutlak. Benda makna mutlak. Mutlak ni makna dia tidak ada depan tu. Mutlak ada dekat depan sikit. Cerita pasal mutlak kan. Nanti kita cerita situ. Dia jadi mutlak je lah. Maka wajib disertakan niat tersebut itu dengan membasuh suku daripada badan. Macam kita kata tadi lah. Nak basuh daripada atas boleh, nak basuh daripada bawah pun boleh. Kan? Okey. Maknanya kalau kita basuh dulu sebelum daripada niat, kita kena ulang balik kan. Contoh kita basuh anggota kepala dulu. Jatuh air kat badan baru kita niat. Maknanya kepala tu baru diangkat lagi ya. Contoh kan. Gitulah kiaslah pada yang lain. Kalau kita dia sampai ke bawah pusat baru kita niat. Atas tu belum diangkat lagi ya. Kita kena basuh semula. Tak payahlah ulang niat tu. Maknanya ulang basuh je lah. Ada juga orang jenis-jenis gitu. Dia mesti dia tak tahulah dia belajar mana. Dia mesti sapa tu dia akan niat. Dia mesti nak sama. Dia nak mesti nak sentak. Kalau tak sentak tak jadi. Ada okey jadi masuk pukul 5 pagi, pukul 6.30 baru keluar. Jalan dalam kolah pun ada. Orang nak ambil wuduk pagi-pagi, tu dia timbul. Mandi. Ke pondok air. Air banyak. Tak dulu dia nak ambil sebagai tengok. Kalau nak murid tak apa lah. Tengok tunggu. Merata akan air pada sekalian zahir badannya. Pada yang kalau orang tanya pula, anggota yang mana kena basuh ni? Semua ke? Dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga tak? Ni basuh pada anggota yang zahir badan. Dan anggota zahir ni macam mana? Yang nampak pada mata lah. Kalau telinga tu mana yang nampak? Kalau hidung tu mana yang nampak? Yang tu dia panggil yang zahir. Kalau bibir ni mana yang nampak? Maknanya yang bawah dalam tu dia tak, mazhab kita tak wajib lah. Tapi ada juga mazhab yang mewajibkan. Kalau mau mazhab yang mewajibkan masuk air dalam hidung. Jadi kaedah kita, kalau ada juga mazhab yang mewajibkan macam tu, jadi mazhab kita kata sunat. Supaya meraihkan semua mazhab, tak ada yang kata ibadat kita ni tak sah. Sebab tu dia kaedah dalam mazhab kita lah. Macam mana kaedah Allah lupa. Dia kaedah dalam mazhab kita, bila ada mazhab yang lain mengatakan wajib, jadi mazhab kita sunat. Kalau yang mana tak rukun dalam mazhab kita lah. Khuruju anil khilaf mustahabun. Khuruju anil khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf, ada juga orang yang mengatakan sah.
kita keluar daripada orang kata tak sah ni, kita buat semua. Nah, bila kita buat semua, tak ada mazhab yang kata kita tak sah, mustahab. Sunnah. Khuruj an khilaf. Keluar daripada khilaf-khilaf. Maknanya kita tak ada lah. Kalau kita tak masukkan air dalam hidung, kalau kita tak ikut, kan? Ada mazhab kata tak sah ni ibadat dia, mengikut pandangan dia. Mazhab kita sah. Sebab tu mazhab kita sunat. Masukkan air dalam komor dan masukkan air dalam hidung ketika mandi. Tapi kalau kita tak ingat lah, contoh tak buat kan, sah dia mandi. Mazhab kita lah. Tapi comel ni buat juga. Bila ada yang orang lain mengatakan begitulah, keseluruhan agama kita gitu. Kaedah tu kaedah yang besar dalam mazhab kita. Khuruj an khilaf mustahab. Faham tak faham? Maknanya kalau kita pergi mazhab Maliki pun dia kata sah. Kalau pergi Hambali pun kata sah. Kalau pergi West pun kata sah juga. Kalau Sufyan Uyainah pun kata sah juga. Tak ada mazhab kata kita tak sah. Comel daripada kita. Sebab tu yang kata mazhab Syafi'i ni, kalau kita buat semua yang sunat, semua tak ada kata yang tak sah. Sebab tu bagi kaedah kita. Kalau dalam mazhab kita meraihkan semua sunat kita buat ni, tak ada sunat kita. Semua tak ada mazhab yang kata kita tak sah. Comel lah ibadat kita tu. Tak ada orang petikai. Orang tak petikai ibadat itu. Okey, meratakan air pada sekalian zahir badannya, mengatakan pada zahir badan kita khabar tadi kan. Ada pun kuku-kuku ni, kalau yang mudah-mudah tu malah kita sampaikan air lah. Kuku-kuku ni, cat apa semua, sisik-sisik kan, itu kena buang lah. Macam menegak air tu panggil kan. Barang yang zahir pada tubuh seseorang. Ni ramai ni, kalau kita tanya orang ni, kalau dalam masjid itu, ingat kalau tanya 10 orang, tanya 100 orang, adalah 2 orang jawab tak sah. Yang 98 kata, tak ada no. Tak ada no. Barang yang zahir pada tubuh seseorang dan pada paras perempuan. Pada paras perempuan ni, dia lain, yang janda lain. Janda lain, anak dara lain. Bila dia duduk tu, ada benda yang kalau anak dara dia tak terbuka, kalau janda dia terbuka. Dah ustaz dah mana? Ustaz tengok dah. Benda kita tak terbuka. Dah pula. Tapi kita juga boh. Mau ustaz gitar apa, gitar tak tahu kok gitar apa gitu-gitu. Bila duduk, bila benda tu keluar, dia panggil anggap terzahir. Bila anggap terzahir, kalau kita mandi diri tak sah lah, sebab dia tak keluar masa kita diri. Apa pula orang gemuk, betul? Orang gemuk kan, dia belepak gitu, tak sah mandi, tak duduk. Kalau dia dah tahu tapi memang dia amal mandi, memang dia duduk, okey, kita tak apa. Tapi dia tak tahu kaifiat mandi kan, dia panggil dia tak tahu kaifiat mandi, tak tahu apa cara mandi dia panggil. Itu salah satu yang menyebabkan itulah tak sah juga. Sebab di antara syarat nak sah mandi ni, dia kena tahu kaifiat mandi. Kalau tahu kaifiat mandi, tahulah yang mana kena basuh, yang mana tak kena basuh, mana zahir, yang mana batin, tahu kan. Itu tahu kaifiat mandi. Orang kita tak tahu macam. Lepas tu marah ke Israel lah, Israel zalim apa semua. Jadi kita ni zalim diri kita sendiri. Zalim diri kita sendiri, kita beramal dengan cincai kan. Lepas tu bila musuh dah menguasai kita, barulah kita aduh ya Allah, kenapalah kita ditakdirkan begini ya Allah, kenapalah kita. Padahal kita yang tak beragama, bila susah mulalah semua nak balik pada agama. Barang yang zahir pada tubuh seseorang dan pada faras perempuan pada ketika duduknya bagi qada hajat. Ketika dia qada hajat, ketika dia duduk kan. Mana yang keluar tu, bila keluar tu dia bagi anggota yang zahir, yang tu wajib basuh.
Iaitu daripada zahir badan jua. Iaitu daripada zahir badan. Dia panggil zahir badan. Mandi memang duduk je. Mandi memang duduk lah. Ke ada kat dulu mandi diri. Besar. Campur lah. Tak apalah, baguslah belajar gini. Tak apa sih. Daripada tak belajar, mana bawa ke mati gitu. Bawa ke mati dah tahu yang mandi ni kena duduk. Sudah. Ustaz, tanya sikit. Kalau kena macam buasi keluar tu, itu kena masuk. Yang tu dia panggil uzur lah tu. Uzur. Kan? Dia keluar. Kalau yang mana dia duduk, dia kalau dia keluar benda tu anggota zahir. Dia panggil anggota zahir. Dia masuk lah. Kalau dia duduk, benda tu keluar. Tapi jangan dia negang pula. Dia negang zahir lah. Jangan dia negang pula. Pada asal ni dalam kan? Pada asal dia dalam. Tapi bila dia keluar, dia duduk dalam cangkung kata lah. Keluar kan? Ya. Selagi dia tidak mudarat lah, maknanya dia tak melebatkan luka ke apa semua kan. Keluar ni batal. Keluar batal. Batal dia. Kita punya wuduk. Dia panggil orang yang ni lah, macam sil-sil bau lah. Orang yang selalu keluar kencing, selalu terkentut kan. Dia ada yang dimaafkan. Nanti kat bawah tu dia panggil orang yang dimaafkan. Dia kena pelihara, jaga, dan dia kena masuk dalam sembahyang lah. Tapi syarat dia kena masuk waktu lah. Masuk waktu, dia basuh kan. Dia berwuduk, dia tepek, dia berwuduk dan sembahyang. Tak apa, keluar. Kemudahan, kerangan lah. Sebab agama kita ni idzat tasa'a wasa'. Apabila dia sepit, dia di luar. Bila dia terkepit, dia di luar. Kan? Dia bagi jalan lah. Taklah dia terkepit tu tak ada jalan. Tak ada jalan lah. Agama kita dia terkepit, dia di luar. Macam mana keadaan usul fiqah tu? Usul fiqah tu apa macam ni? Ad-daruratu tubihu mahzurat. Bila keadaan darurah, dia membolehkan segala yang tak boleh pada keadaan normal. Pada keadaan normal tak boleh, tapi bila keadaan darurah boleh. Banyak lagi keadaan-keadaan yang mengatakan ada keluasan lah. Bila ada kesempitan. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub. Bawah kulit kulub. Bawah kulit kulub ni mana dia? Kulit kulub. Itulah orang tu lah. Tak leceh kan? Orang panggil leceh. Kita panggil leceh kan? Kan ada bahasa lain. Kalau sini panggil ni orang bawah je. Kalau tanya Nabi dia panggil leceh. Jerman. Tapi Jerman. Bila lahir kan dia tutup, dia cover benda tu lah. Kemana lah. Special lah tak nak buat lah. Dia tutup keluar. Berarti kita je selok je kan. Sunnah Nabi Ibrahim. Barang yang di bawah kulit kulub tu, maka wajib menyampai akan air pada sekaliannya juga. Tak boleh tutup. Kita kena leceh kan kalau tu. Contoh kalau mu'alaf dia baru masuk Islam kan. Dia nak mandi junub macam ni. Kalau dia tak ni kan, tak sunat kan. Tak bawa tu. Untung kita belajar, kita tahu. Kita kena leceh apa semua kan. Kena ni, kena sampai lagi. Boleh? Mandi jenazah. Kalau setengahnya, kalau yang bayi, kalau yang budak-budak yang dia bilang tu, kalau tak boleh leceh tu, ada setengah pendapat kata dia tak payah mandi, dia tanam gitu, dia tak semayang. Sebab yang mandi itu boleh mengharukan semayang, nak mengharukan semayang. Kalau tak boleh. Tapi ada yang mengatakan tayamum. Bila dia tak boleh nak leceh, tayamum dia boleh semayang kan.
Sebab kalau dia tidak, dia tak suci lah dia panggil. Dia dalam keadaan tidak kan. Dia tidak tak mandi lagi. Tak mandi macam mana kita nak sembahyang dah dia. Dia ada khilaf lah benda tu. Tapi pendapat Ibn Hajar dia kata tayamum, ambil wuduk sekadar yang boleh. Lepas tu tayamum untuk mengharuskan solat. Boleh juga. Dalam maulid kan orang tahu buat kat luar. Kalau nak kita orang memang tak setuju lah sampai gitu lah. Sebab penyakit lain bila mati dia tak jangkit tak sebenarnya. Dia lain. Tapi kita takutkan orang tak ada fakta. Dia takutkan kita ni tak ada fakta, ikut je orang ya. Kita ni takut kan. Lebih kurang dia macam Abdul Zahir ni je lah. Dia punya tu kan memang lebih kurang gitu lah. Tapi dah kita tahu banyak video-video ni cerita lain ni. Banyak video-video daripada China kan sampai betul, kalau sampai Malaysia ni kita tengok Covid kena mati tengok jalan mati. Tapi bila sampai sini tak ada lah video-video tu. Video-video yang mati beranggang ni tak ada. Mana pergi video-video tu? Tak tahulah macam kita ikut. Sampai ke orang masa tu mati memang tak mandi tak apa. Memang tak apa. Aku ni. Kalau AIDS ni memang orang kampung berjangkit lah, orang jangkit. Tapi bila dia mati tak ada berjangkit lah. Dulu memang orang pukul dalam plastik. Orang tak mandi juga dia. Tapi lepas tu orang tua menyesalkan dia tak berjangkit tau. Bila dia mati, dengan kuman-kuman dia sekali mati. Ada mana pula dia nak pergi mengajak dengan tuan-tuan dia mati. Dah tuan dia mati, dia mati ya. Dia mula kena masak ya. Kita ingat bila mati dia kita kebang cari orang lain bayang gitu. Kita setengah daripada ni sangatlah melampau lah kita tengok tindakan dia macam tu. Melampau. Dia tak nampak lah, tak boleh tak pergi masuk ke. Macam game lah, kita ni di game kan. Tak tahu pengusaha dia macam mana kan. Tak apalah, kita tengok. Boleh. Lagi bumi pun tak dapat. Boleh situ kan, boleh kan. Faham lah tu tak? Jadi kita ni balik kena cover lah mana-mana yang jadi tanggungjawab itu kena cover. Yang muka surat 41 pasal 3 wuduk, mandi dan tayamum. Wuduk, mandi dan tayamum. Syarat wuduk dan mandi. Ini syarat. Syarat ni apa syarat? Syarat ni benda yang di luar, benda yang di luar daripada ibadah. Kalau rukun ibadah tu sendiri dalam ibadah. Kan? Kalau rukun ibadah tu sendiri dalam ibadah tu. Syarat dia belum masuk tu dalam luar tu. Kena ada air, kena Islam. Benda tu bukan mandi. Tapi tak sah mandi kalau dalam dia. Betul? Boleh lah tu, biasa-biasa. Ya tu. Tak orang tanya rukun apa. Syarat mana tu tak tahu. Kita bukan mandi. Bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Yang pertama Islam. Islam ni kita dah cerita lah dulu. Yang lawan dia ada kafir Kitabi, ada kafir Harfi, ada kafir kan, ada kafir Zimi, ada kafir Harfi, ada kafir mana kafir tu kan. Lagi pula mumayyiz. Mumayyiz ni jangan reti beza lah. Ada orang kata dia pandai makan sendiri, dia boleh pergi bilik air sendiri. Itu dia panggil mumayyiz. Kalau yang duduk dalam saf ni, kalau yang tak mumayyiz, jangan ajak dia duduk dalam saf. So dia keluar, dia duduk belakang. Jangan masukkan dia dalam saf. Pasal mumayyiz ni, kalau tak mumayyiz dia tak saf. Putus malah, putus dia punya ni, putus saf. Ya, kalau kita tengok budak tak mumayyiz, kita boleh tarik dia tak masalah. Yang tak erti, dia letak yang tak mumayyiz.
budak-budak yang tak ambil wuduk, tak ambil apa semayang kan. Tak, Muayyiz ni lebih kurang bawah dia 5 tahun, 6 tahun kan. Dia yang kata tak boleh kita halau tu, iaitu budak yang contoh besar ni lah, budak besar ni. Tapi ketika semua datang, tak boleh kita masukkan dia. Semua besar-besar dulu kat depan. Bila saf kosong, barulah masuk dia. Baru bila dia duduk sini, orang lain tak boleh tarik. Pasal masa mari sekali tak boleh letak dia sekali. Kena dulukan besar-besar. Kena dulukan orang yang kewajipan. Yang dia ni tak wajib lagi. Dia tak wajib lagi atas dia. Cuma dia buat tu molek lah. Dia sebenarnya dia tak ada kewajipan lagi, tak ada perintah wajib lagi atas dia. Jadi beri yang wajib-wajib dulu, yang besar-besar dulu. Tapi ketika tak penuh, baru boleh yang tak wajib ni kita letak sekali. Dan bila dia masuk sekali, tak boleh lah orang lain yang kemudian tarik. Baru gitu. Tapi ada pun tak Muayyiz, boleh je orang tarik belakang. Yang wajib untuk belakang. Yang wajib untuk belakang. Tapi kita penyakit belum ni, kita penyakit umat belum ni kan. Dia berlawan sama. Nabi kata buat gitu, dia tak buat. Dia buat benda yang Nabi tak suruh. Dan dia dan dia tak buat benda yang Nabi suruh. Nabi kata kalau orang umat aku tahu kelebihan sah depan ni, saya dia buang undi. Berebut. Tak? Berebut macam nak jadi calon lah. Berebut macam nak jadi topak. Berebut macam nak jadi tu. Berebut, buang undi. Aku nak. Kalau tahu kelebihan. Dan tahu lah tu. Tarik budak-budak besar ni. Dia dua benda kan, azan dengan solat lepas. Sebab tu jangan tinggal azan tak boleh dengar. Kalau saya pergi kamar tu, kita tinggal azan. Dia kata dulu nampak lah. Saya macam lebih 15 minit, 20 minit kan semangat. Jadi dia kata, Ustaz, kita tak payah azan nampak. Apa, jangan buat gitu. Azan lah, tak apalah, tak apa. Kalau sembahyang sunat, tak apa kita boleh sembahyang selepas isyak pun boleh. Qabliyah kita boleh sembahyang ba'diyah. Tapi azan, ganti mana? Mana boleh? Benda tu besar tu, syiar tu. Bahkan makruh sembahyang kalau tak azan. Nabi ketika dia ketinggalan subuh, ada satu ketika kan, balik daripada perang kan, tak orang subuh kan, yang subuh Bilal jaga kan. Bila pun tidur. Tiba-tiba hari dah cekau dah. Nabi tak semayang tempat tu. Pasal Nabi kata syaitan buat sana. Kita semayang ganjak sikit. Sebab tu dia ada hukum yang kata kalau kita ni tidur tak terkejut, maknanya dia tak jadi wajib segera. Kita kotak. Kalau kita tinggal dengan sengaja, contoh orang azan, kita dah terjaga dah, kita tidur balik, tu kalau bangun wajib kena segera. Ni kalau tidur pukul 5, contoh lah, memang tak masuk akal gitu. Kita bangun-bangun pukul 8 gitu. Maka tak wajib. Sebab Nabi tu ketika tu tak dia pun tak buat segera. Kalau segera wajib tu segera, dia buat segera lah. Tapi dia beranjak ke depan. Bila dia beranjak lebih kuat jauh juga, dia azan lagi dia semayang. Sebab tu menunjukkan azan ni bukan masuk waktu. Azan ni ketika nak semayang. Sebab tu buat tanda Nabi. Orang salah faham hari ni. Itu memang yalah, maklum pun orang ustaz-ustaz setengah kan. Bila dia lewat sikit je, 3 minit lewat pun. Apa ustaz gitu? Ustaz apa ustaz gitu? Dia tak nampak. Benda azan tu besar. Bukan dia kecil. Malaikat terkejut. Dengar dia, mana tu? Covid ke tak azan? Dia kata, Covid pula ke tak azan kan semua tu. Masjid tu. Sedangkan kita panggil ustaz ni nak tambah orang kepada ibadah. Bukan setakat mau nak cakap lepas tu membalik, ambil duit membalik. Bukan gitu. Biar tambah ibadah orang. Ni bukan mungkin tambah, mungkin kurang pula. Mau orang nak sembahyang sunat qabliyah pun mau potong. Nak azan pun potong. Tu lah. Ustaz-ustaz kita tak reti. Kan? Kita nak bunyi kan gambar macam di mana. Susah juga.
Janji semua betul. Mana boleh. Tengok orang tabligh bagus tabligh habis ceramah pukul 10 lah. Dia bagi masa. Kita bagi 10 minit dia ambil wuduk apa semua semaya. Azan ada qabliyah baru betul. Ni sebab mu cakap 3-4 minit lebih sikit lah. Taklah lebih lagi dalam banyak sangat. 3-4 minit lah, patutnya mu kalau gitu mu berhenti ceramah suruh azan. Dia lagi baik. Mu cakap pun bukan ada kualiti sangat, bukan orang boleh amal dia pun. Contohlah. Ni nak bela-bela ni sedap. Kalau nak tegur Ustaz kan tanya you siapa? Kita. Dah, jadi kita panggil ustaz ni dia bukan tambah ibadat. Sepatutnya kita panggil ustaz ni nak tambah ibadat. Yang pada orang tak buat kepada amal, yang tak beramal kepada amal patutnya. Ni yang amal disuruh tinggal. Apa lagi ni Ustaz bagi pencerahan lah. Kalau nak dengar sakan dengar cakap gitu, dengar TikTok boleh dengar ni. Lah, dengar YouTube boleh lagi sedap dengar. Ni ceramah ni sedap. Kita layan pula. Mumayyiz dan yang ketiga mengetahui akan kaifiat kedua. Ni apa ni kaifiat ni? Mengetahui kaifiat, mana tahu yang mana wajib basuh, yang mana sunat basuh. Tahu itu nama kaifiat. Tahu kaifiat. Mana kalau tak tahu kaifiat, dia panggil tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Mana tak tahu benda yang kena wajib kena basuh, benda yang sunat kena basuh tak tahu kan. Sebab syarat nak sah wuduk dan mandi ni dia kena tahu kaifiat. Mana tahu tata cara mandi lah, tahu apa cara mandi. Yang ketiga, yang keempatnya dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Air mutlak ni berapa mutlak? Mutlak ni berapa? Mutlak ni lawan dia muqayyad. Muqayyad mana dia berkait. Ya. Contoh air ni, kalau kita bubuh air ni dalam gelas, orang panggil air benda. Air mutlak ni. Orang tak panggil air gelas. Orang tak panggil air botol. Ada lah orang panggil air botol, tapi tak lekat pun dia botol. Nah, kalau kita letak banyak-banyak dalam kolam, orang tak panggil air kolam. Orang panggil air, memang panggil kolam, tapi air mutlak lah. Berbeza dengan air teh. Air teh. Nah, air teh ni kita bubuh mana pun tetap orang panggil air teh. Itu dekat kait tu, mana muqayyad. Itu mana berkait. Lawan mutlak ni muqayyad. Muqayyad mana dia berkait. Berkait dengan air kelapa, air teh, air kopi, air sabun. Kan ada kait belakang tu. Kalau mutlak ni dia tidak kait. Dia tidak kait yang lazim. Itu makna air mutlak. Bercampur je. Campur lah. Bercampur benda dia. Air bercampur lah. Jadi berkait. Kalau air mutlak dia tak berkait lah. Kita tak berkait kan? Kita tak namakan dia kait yang lazim. Kita tak nama dia kait yang lazim. Dia akan berubah fleksibel lah. Kita nak buat air teh boleh, nak buat kopi boleh kan? Tapi asal dia daripada tak ada nama. Dia kholis mana bersih lah, bersih. Air hujan Ustaz. Air hujan. Dia 7 air yang mutlak dia panggil. Walaupun air yang turun hujan tu air biru, air mutlak tu. Pasal dia tidak ada campuran. Dia bukan. Lah, contoh air hujan warna biru. Lah, macam air tu, macam air yang jual kat pasar malam. Warna biru. Mutlak juga. Kan? Sebab dia mari daripada sumber yang tak ada campuran. Contoh kalau air telaga, dia keluar macam air madu. Madu pun air madu boleh juga. Tapi bukan madu lah, air. Air. Tapi dia keluar ikut sumber yang dibenar. Yang ni lah 7 tu, yang 7 sumber tu. Air laut, air hujan, air sungai kan, air telaga, mata air apa semua kan. Keluar daripada sumber tu, walaupun dia berubah, tapi bukan berubah dengan sebab sebab itu bukan tak kan.
Kalau seluk pun tak apa, dia dimaafkan. Pasal dia kalau benda yang memang fitrah dia lalu situ, dia panggil betul. Dia tak boleh kita campur dia. Kita campur dengan air daun, campur dengan air kayu, dia tak boleh. Kalau dia campur dengan air tanah ni, betul. Walaupun dia macam keruh sikit kan. Sebab memang fitrah dia lalu situ. Bukan campuran benda. Boleh nampak sikit? Boleh? Walaupun keluar air hujan madu, keluar madu, air hujan madu asal juga panggil mutlak. Pasal dia tak ada campuran. Boleh wajib. Dulu masa saya pergi Mekah dulu tahun 96, masa tu buat umrah tahun 96. Masa tu air Zam-Zam tu berada dekat Kaabah lagi. Dia duduk kawasan orang tawaf. Masa tu tak tutup dia. Tu kita pergi bawah tu, boleh mandi, boleh apa bawah tu. Ramai orang Cina dulu. Orang Cina dia tak boleh bayar air, balik air dulu. Jadi cara dia kain macam kain putih tu, macam kain kapal tu. Dia celur dalam air, lepas tu dia jemur. Nanti dia balik, dia rendam nak kasih air Zam-Zam, dia pakai air tu kan. Ada celup air kain yang tu, dia balik kat sana, dia pegang nak kasih air Zam-Zam. Dia tak boleh bawa balik air gitu. Zaman dulu lah, China dulu lah. Dulu memang dia boleh turun kan. Memang nampak telaga apa semua. Tapi tak tahulah, kita tak sensitif jaga benda-benda gitu lah. Pasal benda tu benda yang dia panggil, tahu lah ni kita yang nampak dia sikit. Lahirlah. Kalau orang putih dia jaga benda-benda gitu. Kalau orang putih dia jaga benda-benda yang seni-seni apa semua. Tengok dia mana ada usik. Kita tak jaga, kita lebih nak tengok model lah. Kita pergi sana bukan nak tengok bangunan itu. Bagi pandangan kita baik di Dubai, baik di mana kan. Kita nak pergi sana sebab apa? Dan kita nak tengok seni apa dia, memori pada kan zaman-zaman kegemilangan Islam. Dia tu nak tengok. Arab ni dulu cari yang Turki buat tu pun dia nak roboh. Turki apa? Kalau nak roboh tu dia nak serang. Kan ada yang kubur tu. Itu pun dia nak roboh. Turki apa? Tu maknanya jasa dia tu, bawa Osmania dulu kan. Tapi boleh ke orang Wahabi gitu, hampir dia rosak lah. Tempat-tempat lain Nabi kan. Rumah-rumah dia buat tandas, rumah-rumah Nabi tempat-tempat kan. Dia buat tandas. Tu apa yang dengan air mutlak. Kita ni cerita air mutlak lalu mana pasti tu. Pasti tu. Nak cerita ke air Zam-Zam dia tu. Maksudnya kita tak jaga kan. Dulu masa saya pergi dulu, dia fatwa tak bagi lagi bangunan tinggi pada menara, tak bagi. Masa tu bangunan semua bawah, tak tinggi macam menara. Menara tinggi lagi di mana-mana. Yang paling tinggi masa tu Hilton lah, Hilton yang tu. Tapi tak tinggi sekali menara. Masa tu fatwa tak ni lagi. Tapi fatwa yang masuk tahun 2000 ni, yang ke atas, yang mengatakan Kaabah ni, kalau fatwa gitu lah, kalau yang mengatakan kalau Kaabah ni, kalau NASA tengok pun nampak. Jadi kenapa kita nak ni, maknanya nak takut benda dia terkubur, nak takut benda dia terkepung. Pasal NASA tengok pun boleh nampak. Dalil nak membolehkan bangunan yang tinggi. Lepas pada tu tengok kan benda menara jam apa semua kan. Semua macam tu. Pasal dah buka benda tu. Dulu fatwa tu tak bagi, ulama-ulama tak bagi. Bangunan tinggi daripada menara tak bagi, daripada Masjid Haram. Pasal dia simbol
Simbol orang mari pun memang orang ke situ lah begini, bukan pergi tempat lain. Mekah tu kalau tak ada Kaabah tu tak pergi. Dia bukannya kawasan comel. Kalau batu dia ni tak ada batu tubuh-tubuh hijau ni. Batu-batu kering ni. Batu jenis batu. Bukan bukit pokok ada. Dululah, tapi dia ni nampak ada hijau apa semua. Tapi zaman dengan air yang mutlak. Tu faham mutlak. Lawan dia muqayyad. Mutlak lawan dia muqayyad. Muqayyad makna dia muqayyad yang lazim. Muqayyad yang lazim. Kalau kita bubuh air nyong, kita bubuh dalam botol. Orang tak panggil air botol, panggil air nyong tu. Air nyong kita bubuh dalam gelas, orang panggil air nyong tu. Air nyong kita bubuh dalam kolong, orang panggil air nyong juga. Dia tak macam air mutlak. Mutlak kalau bubuh dalam botol, orang panggil air botol. Kalau bubuh dalam gelas, panggil gelas. Bubuh dalam kolong, panggil kolong tu. Tengok, maknanya dia tidak kait yang lazim. Beza dengan kait yang lazim. Kalau air teh, bubuh mana pun tak hilang air teh. Bubuh mana pun, bubuh dalam kolong pun jadi air teh juga. Itu dia bagi kait tu. Jadi kalau ada kait itu, dia bukan mutlak. Cuma kalau kita mandi air yang cebok ni, jaga sikit, takut sabun yang tu. Sabun, dia mula mengubah jadi air sabun dah lah. Benda gitulah, jaga sikit kan. Ustaz, saya kira tak? Kalau kata kita mandi dalam bekas, kita mandi dalam bekas, kata dalam berdi lah. Okay, percikan kita tu, percikan air badan kita tu, dia jatuh balik semula ke dalam. Bercik kan tak apa. Dia janji dengan kita tadah lah. Kita tadah, lepas tu kita mandi semua. Hanya dia mustamal tu. Ada pun bercik kan, dia tak jadi mustamal lah. Yang kita tadah, basuh, masuk dalam tu balik kan. Nanti boleh jadi mustamal lah. Ada pun kalau mengecik sikit, tak apa. Air mutlak Ustaz, ada kalau ada rasa macam mana Ustaz? Air mutlak kalau ada rasa macam mana tu? Yang tu yang kata kalau dia tempat lalu dia tanah tu, kalau dia rasa tanah tak apalah. Masih. Pasal dia masih lagi dia memang bukan dicampuran daun ke campuran benda lain kan, dia tak ada campuran. Cuma kalau tanah tu memang tempat laluan dia. Dia panggil ada mujawir dia panggil kan. Dia tak apa. Dia tadi lah, kalau air hujan turun madu, itu tak mutlak. Kalau boleh rasa mana mutlak, kita panggil dia mutlak. Pasal dia panggil daripada sumber yang asal. Sumber yang asal yang 7 tu kan. Dan yang kelima, mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Kita berhenti situ lah. Boleh kita berhenti situ boleh. Boleh lah kita ni azam. Jangan lama-lama kan tinggal azam lah.